Weh, second. Bos cakap kita kena buat soft rock baru. Oh senang lah, kita buat blade banyak lah. Bunyi bising. Ni, macam rumah ni. Oh, lupa pula dah ada tu. Kalau macam tu kita buat double blade campur dengan pedal lead. Ni, macam Drago ni. Oh ni pun ada dah. Mampu. Single blade, double blade pun dah ada dah. Double blade campur pedal lead pun dah ada juga. Oh, susah kali ni. Orang selalu ingat nak buat soft rock ni senang. Lukis 2D, 3D, buat mall, lepas tu siap. Tapi sebenarnya yang paling susah tu adalah idea. Sebab dari 2015 sampai hari ni, ESP dah keluarkan hampir 80 model soft rock dah. Ada yang besar, kecil, bujur, bulat, kurus, panjang. Ada yang 4 blade, 2 blade dan sebagainya lah. Semua pun dah ESP buat keluar. Jadi nak cipta yang benda baru ni agak mencabar lah. Kami selalu duk tanya-tanya lah, apa bunyi action yang belum pernah orang dengar, apa lagi jenis bentuk design body soft rock yang belum ada, dan apa lagi masalah pemancing yang boleh kami tolong selesaikan. Soft rock ni kami dah keluarkan dengan pelbagai jenis design. Kadang-kadang kami nak fikir idea baru pun jam juga sebenarnya. Sebab bila kami tengok koleksi soft rock ESP ni pun macam-macam jenis bentuk rupa pun ada dah. Lepas tu bila kami nak cipta bunyi yang kuat dan balingan juga yang tepat, itulah cabaran yang paling besar buat kami. Masa itulah kami perasan satu benda, makin banyak blade, makin susah kita nak kawal ketepatan balingan kita. Blade yang banyak tu dia memang menghasilkan bunyi yang kuat, tapi dia ada rintangan angin. Jadi balingan soft rock kita akan terjejas, atau senang cakap balingan kita tak tepat. Dekat situlah mai satu idea, boleh tak kita hasilkan satu blade dengan balingan yang tepat dan bunyi yang kuat. Masa tengah duk research tu, kami jumpa contoh satu blade soft rock dari negara jiran. Dari situlah tim ESP ada terfikir konsep ni ada potensi. Jadi kita boleh R&D konsep blade soft rock ni ikut situasi atau persekitaran di Malaysia. Benda ni tak boleh siap sekali jalan. Setiap kali kena rasa barang ni dah okey ataupun dah cun ni, tapi bila baling ke ayat mesti ada benda tak kena. Kami cuba tukar cutting body soft rock tu, ketebalan blade body soft rock ni dengan stingray dan juga yang tenggelam. Untuk field test sampai dengan tanyalah tak terkira dah kami buat. Akhirnya setelah berbulan-bulan kami R&D, terciptalah soft rock Bara dan Bazi. Dua soft rock yang agresif dan stabil. Dua-dua ada bawa bunyi yang baru yang kami tak pernah hasilkan sebelum ini. Cerita tentang blade ni tak berakhir dekat sini.